dah pagi ke? Lah, semalam tu buka. Jap. Sahur ke? Jap. Wait a minute. Bangun sahur. Dah pukul 4. Sahur pukul 4 ke mak? Awal ni sahur. Tak ada. Aduh, kaki saya lengur lah. Mak habiskan sahur kamu. Okey. Baru je bangun mak. Cepat. Tahulah semalam berbuka sekejap je. Makan apa mak? Ayam. Makan ayam. Saya suka mak ni. Saya macam semangat terus sama. Ni makan. Lupa baca dah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi sta'aftu. Jap. Itu doa berbuka. Oh, kenyang lah mak. Dah lah. Niat. Alamak, lupa lah. Saya lupa mak. Takkan tu pun lupa. Jap. Saya cek saya rasa cikgu dah beritahu mak. Jap. Saya fikir jap. Okey, saya dah ingat mak. Apa niat sebulan ke niat setiap malam mak? Okey, ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama wadin an adai fardu syahri ramadana hadhihi sanati lillah ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah pergi tidur balik. Dah. Saya dah pagi dah. La. Ini dia. Macam nak main lah. Macam dah tak ngantuk dah. Nawaitu sauma syahri Ramadana. Mak. Ya. Saya nak pergi main mak. Boleh? Main gimana? Taman lah mak. Lagi. Mak pun nak pergi keluar ni. Keluar mana mak? Mak nak pergi. Adalah buat apa kamu nak tahu. Alah, beritahu lah mak. Saya pun nak ikut. Please lah mak. Ayalah. Yeay. Kamu tunggu dekat mana-mana lah. Okey, saya nak pergi mandi dulu mak. Saya belum mandi. Mandilah dulu mak. Dah mandi dah. Allahumma lakasumtu. Saya ni selalu baca doa buat. Tapi rasa macam lapar lah pula kan. Dah pagi dah. Lah. Pukul berapa? Mak. Pukul berapa mak? Mak. Pukul berapa mak? Mana mak ni? Mana mak? Menghilang. Kat bilik dia kot. Mak. Mak. Pukul berapa mak? Saya nak tengok mak. Sebab saya macam confused lah. Saya dah solat subuh ke belum? Lebih pukul 6 dah. Pukul 7 lah. Boleh lagi solat. Dah pukul 8 Serius dah pukul 8. Alamak. Wah, batal puasa. Kenapa saya tak solat ni? Aduh, katanya. Saya baca niat tadi cepat-cepat. Tak pernah tahu lah. Mak, serius lah mak. Pukul 8 mak. Serius lah. Saya tak sempat solat subuh lah mak. Mak dah solat ke? Dah. Dah cepatnya mak. Tadi kan sahur kan. Mak terus berbuka. Terus solat.
Macam mana ni saya nak solat mak? Batal ke puasa saya ke kalau tak solat? Jap mak tengok balik. Apa mak? Pukul 7.30. Dah pergi. Kata pukul 8 mak. Mak ni skim lah. Cepat sebelum pukul 8. Mak buat saya panik je. Alah. Dah lah. Uduk dulu. Uduk ah. Jangan uduk. Hai. Mak ni merepek-repek. Hilah. Itulah mak kerja. Adalah ambil uduk aja. Dan okay. So jom lah. Kita solat ni. Okay, let's go. Okay. Saya dah tukar baju dah. Sekejap. Oh lupa sejadah ni simpan lagi. Simpan dulu. Okay. Simpan dulu. Okay dah. Wajib je. Mak, saya dah tukar mak. Mak kena tukar baju mak. Apa mak? Ush. Tapi baju lawa. Baju jalan-jalan ni. Buat apa nak pergi jalan kan? Beli apa je. Makan pun tak cuan. Mak dah siap mak? Comel ni baju mak ni. Ini baju kanak-kanak mak ke? Dah lah jom. Comel ni. Ni bukan cerita Hello Kitty ke? Jom mak. Mak nak pergi mana ni? Mak nak pergi mana? Pergi bazar? Apa bazar? Awal lagi. Awal lagi bazar. Itu mak nak pergi mana mak? Kak. Tengok je lah. Kamu tutup lampu dulu semua. Alah, malas lah. Bila je lah saya tutup lampu. Sekejap. Ni kalau mak mesti jumpa dari depan ni yang tak tutup. Dia tutup ni. Okay. Yang lain tu ya. Okay, siap. Perfect kan? Oh, belum lagi lah. Cepat. Oh, jom, mak. Dah. Sendak mak. Okey dah mak. Let's go mak. Mak nampak lagi tu. Mana mak? Oh, tandas ni. Oh, lupa saya. Mana? Perasan ni. Banyak habis dia kan tutup. Tindakan yang lain ni. Ayah, mak tak tahulah. Okey mak dah mak. Oh, lama sangat saya tu tadi. Okay. Jom mak, let's go. Sebelum tu mak nak cek dulu. Alamak. Mak, tarik mak. Mak. Saya dah tutup dah semua lampu. Sekejap saya nak pergi tanda. Ya. Ada pergi tanda. Alamak. Takkan mak nak cek. Aduh mak ni. Ish. Pen juga ke tutup lampu ni? Penting ke? Mak. Ni tolong bulan puasa mak. Dah mak, saya dah tutup semua dah mak. Sekejap mana mak? Oh mak. Mak tengok je. Aduh mak ni. Kan dah. Saya dah tutup semua dah. Percaya kat saya. Tak tu. Dah tutup. Mak sebenarnya tak tahu guys. Cuba mak. Sabar. Selamat berpuasa ya korang semua. Dekat situ-situ. Komen ya kalau korang puasa ke tak. Mak cepatlah mak. Lama lah mak. Sekarang elektrik dah mahal Aduh. Ni kan belum puasa. Kenalah berbagi-bagi. Kenalah bersedekah kan. Okey. Cepat. Tapi kalau elektrik habis, kamu yang bayar. Apa? Kejap habis tu apa ya mak? Saya dapat tak tahu lah. Itu mak lampu dekat atas bumbung tu tak tutup ke mak? Tu tak payah. Tu tak payah bayar pun. Oh tak bayar. Mak memang hebat lah mak. Mak, kita ada adik-beradik tak mak? Saya ingin ada adik-beradik. Takkan saya anak tunggal? Nanti mak fikir. Okay. Wow, balai polis dah baru. Mak nak pergi balai polis ke? Kenapa mak? Saya kena tangkap. Kamu nak main kat sini tak? Arcade mestilah nak mak. Wow. Wah seram. Seram. Masa saya habis lah. Ya mana ambil kad dia. Wow. Oh dia lah. Game ni rosak. Ada game ni rosak ke? Alah. Tante game rosak ni best. Lah guys. Nak kad dia. Wow. Mana kad? Oh.
Memanglah rosak. Kamu tak bayar lagi. Guna kad ni. Mak bayarlah. Saya nak main. Woohoo. Bestnya main arcade. Woohoo. Siapa sini yang suka main arcade lah. Aduh, sorry lah guys. Kerana bulan puasa ni sakit tekak saya. Siapa yang pernah main arcade? Cuba komen. Oh, ini Block Blaze ni. Mak tahu ni. Saya suka main Block Blaze. Mainlah ya. Mak tahu tak Block Blaze ni? Game yang kena hancur-hancurkan blok kan? Dia macam Candy Crush ke? Ya tak je juga. Tapi yang ni blok-blok lah. Kena letak sama rata. Lepas tu nanti dia hancur. Lepas tu dia akan bagi poin kat kita. Lepas tu dia macam tu. Macam ini lah. Mak faham tak? Tak. Tak pula mak. Asalkan saya gembira. Yeay mak belanja. Wow, ini game tank. Saya suka game tank. Tapi saya lagi suka ni lah. Mak tahu mak. Saya berlumba mak. Hebat mak. Tak ada. Sikit lagi nak menang. Yeay. Saya jual satu mak. Yeah. Takkan itu je mak. Bosan lah. Jom tengok mall. Semalam ada berita yang mall dah baru. Jom kita tengok. Jom mak. Jom. Mall je. Mall dah baru lah mak. Jom kita tengok mak. Okay. Oh wow. Mall dia baru lah. Sebabkan hari ni mak baik. Mak belanja apa je yang kamu nak. Kali mak garam tak pasti. Sebab sekarang bulan puasa kan. Jadi mak kena baik. Oh. Macam mana mak boleh dengar? Ada cakap dah mati. Tak apa mak. Wow. Weh. Cantiknya model. Kenapa banyak makanan ni? Jom kita pergi kat atas je. Okey jom. Kat atas tempat gym. Tapi mak, explore kat bawah dulu mak. Saya nak tengok bawah. Oh, sini ada apa ni? Cini. Wosh, makan tu mak. Makan ni mak. Oh, ya boleh mak. Saya nak makan lah. Kenapa? Puasa. Oh, puasa. Okey. Tapi sedap bu. Ini makanan Jepun. Mana pekerja dia? Cuti. Oh, sebab puasa kan. Wow, ni ada baju sekolah lah mak. Tapi saya dah tak sekolah dah. Tapi saya masuk universiti lah mak. SPM. Oh, pakai baju ni ke? Tak nak tu budak-budak tu. Sub and go. Dah lah, jom kita pergi atas. Wow, ni macam subway lah mak. Uish. Sekarang puasa Bisa. Oh alah. Ni mak dah kahwin ke belum mak? Kalau belum kahwin, siapa lahirkan kamu? Alah mak. Weh, dia pun konsert dah baru lah mak. Wah, boleh nyanyi. Jom mak kita pergi atas. Atas saya dapat apa ni? GIA. Ini jual baju. Jual baju. Aduh, bosan nak beli baju. Jual baju. Saya nak main mak. Bukan nak beli baju mak. Ini apa? Oh, ini tempat berita lah. Boleh masuk ke mak? Tak payah. Ni apa mak? Kedai apa ni? Furniture RS. Saya tak pernah baca mak. Oh, ni jual barang-barang. Boleh satu mak ni. Apa ni? Meja-meja ni. Saya boleh nak tak mana? Kat bilik saya lah mak. Saya dah tak PC nanti. Jap. PC dah ada. Oh alah. Tak apalah mak. Wow. Oh ini apa ni? Oh kedai terakhir ni. Itu ada lagi tu. Oh ni gym. Gym ni dah baru Wow. Cantik lah mall zaman sekarang ni. Ini pun ada baju mak. Baju Adidas. Beli mak untuk baju tidur ke apa kan. Saya kan tak ada baju tidur. Oh ni. Sini. Wah, Cyber Pro. Weh mak, ada PS5 mak, ada PS4. Mak, saya nak mak PS5. Mak kata mak akan baik dekat bulan puasa. Sekejap. Ush, ni apa ni? Oh, ini laptop ni. Oh, ni laptop ni Mak dah cek dah ni. Tak ada. Tak ada. Ni ada ni mak. Ni PS5 ni ada je. Bukan duit mak, kad ni tak cukup. Oh, tak cukup lah.
Aduh, tu ni ada robot. Wow. Weh, jenis buat film sekarang ni. Apa ni? Weh, mak, PC baru mak. Weh, PC baru lah mak. Wow. Laptop je mak tak cukup, apa lagi ni? Alah. Tapi tak ada jual handphone kat sini. Tak ada. Dia asing ke kedai dia. Ni apa? Oh, ini Yoga. Ni tak payahlah mak. Jap. Ni apa? Oh. Jom ikut mak. Mak nak pergi tempat sesuatu. Apa mak? Ya, ini apa mak? Stage modeling. Wait. Saya nak try mak tukar modeling. Oh, ada kedai baru lah mak. Oh ni apa? Persembahan dress to impress tu mak. Oh, update mak. Cepat balik, dah malam. Nanti kita lambat nak buka puasa. Boleh lah makanan. Ni ada mall banyak. Tak apalah, kita ni je lah buka puasa kat sini je lah. Jom, kita beli mak ni mak. Beli mak. Nak beli ramen kan nak beli ni? Saya rasa itu haram mak. Cina kan. Ya, boleh ni makan. Ya, mak tengok je. Dengan mata mak. Sayur lah mak. Saya tak suka sayur mak, ambil lah. Tak saya cek kedai-kedai. Atas ada kan? Atas. Tak ada. Oh, atas ada. Kita jual. Mana Alah, 3 restoran ni je. Movie ada. Tapi dia kena tengok movie juga kalau nak tengok nak makan popcorn. Okay, jom. Berbuka mak. Nah, untuk mak satu, untuk saya satu. Itu je ke? Mana makanan mak lain? Bolehlah order pizza. Sekali mak ni air pun tak ada pun. Ni ada. Wah lah. Tak apa. Dah buka puasa lah. Lah. Okey, saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftahtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana amin. Okey dah. Buka mak. Cila mak. Kita buka. Minum air dulu mak. Okey, minum air dulu. Yeay, boleh berbuka. Yeay. Okay, kita makan-makan. Okay, so jom lah kita berbuka. Let's go. Akif pun berbukalah di mall. Tamat. So itu saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, Akif channel Suara Korea. So kita mak hari ni. Okey. So bersama Wakil, bersama Nana lagi guys. So kalau korang nak join roleplay ni boleh, tapi saya kena ambil nombor telefon lah untuk WhatsApp kan, untuk call. Nanti korang tak faham pula skrip dia. Itu saja. Assalamualaikum. Bye bye guys. Bye bye. Jap. Mak tak kata pun. Kita ada beradik ke mak? Tak ada ke? Tak apalah. Itu mak akan beritahu lah di next episode. So lancar tak puasa korang? Jom kita pergi nanti. Lancar tak puasa korang? Kalau lancar, alhamdulillah. So itu saja. Bye bye guys. Bye bye guys. Bye bye. Sedapnya. Korang jangan pandang lah. Minum belakang mak. Minum belakang. Sedapnya. Okay, so itu saja. Bye bye guys.